Isi pikiranku kamu. Jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Sia-sia kepikiran. Malam-malam sendirian. Scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Sekarang kita nak pergi ke Arcade. Besar ya. Dah mula dah. Hello. Good morning. Kita ada 3 band, 4 band. 1, 3 dan 4. Itu. Dekat Lisa punya. Dapat Ina terbalik. Baik. Aku listen semoga kita dah sampai dah. Lagi maybe dalam 5 minit lagi. So korang jangan lupa saksikan hari ni merupakan hari yang maybe merupakan program terakhir Brigade. So, apa komen anda? Program terakhir Brigade mungkin? Yeay! Aku dah menguap. Don't forget to subscribe Like. and comment. And cuba lah. Like, comment and subscribe. So, bye-bye. Sampai ke Oda Maya Jarak. Okay, kita dah sampai Kampung Maya Jaras Dalam. Nyana. Apa? Bila. Kena ada mask kita. Tak boleh tak melekat. Tak apa, nanti buat macam ni je. Kita berada di mana? Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras, berbakti, berjasa, berjaya. So kita tengah set up barang. Kita tengah set up semua. Air semua dah. So ini checkpoint yang keberapa ni? Tak tahu checkpoint keberapa. So kita akan pergi ke checkpoint yang seterusnya. Bye bye. Jumpa korang. Untuk berikan pasal UKT. Okay, so ni merupakan checkpoint yang kedua maybe. We don't know. So berada di playground. So ni Kak Yana yang akan jadi PIC ketua checkpoint. Dan tu ada 2 orang lagi. Api panas Api panas. Okay, so sini kau pergi ni. Cuba kita tahu siapa yang nak menang. So sekarang ni kita orang akan bagi straw telur. So basically kita orang cerita tajuk dia Save the Egg. Okay. So korang akan guna straw dengan masking tape. 2 ni je kita orang akan bagi bahan untuk melindungi telur-telur ni. Semua Habis tu. 1 biji. So basically bila korang dah buat something untuk melindungi macam perisai lah orang kata. So kita akan jatuhkan daripada atas. Oh, macam tu. Oh, jatuhkan telur pada atas? So basically mungkin ada peringkat dia lah. Maybe first daripada sini ke Faham. and then second pada atas. So make sure kita nak oh I see, macam itu macam sarang telur tu lah. Okay. So kita sekarang ni aku tengah fikir level tinggi dia. level? Tinggi telur. Oh okay, so korang jangan lupa datang ke checkpoint ni. Okay, bye. Okay, so sekarang kita berada di checkpoint yang ketiga, iaitu secret bomb. Macam kita tak ada masa. So start. Apa ya? Start dulu. Jangan berdoa. Boleh set berapa hari tak? Sementara itu kita akan berlalu untuk 30 menit. Kurang makan dulu. Kalah guys. Korang nampak aku? Dia sini sekejap. Dia bila macam ni.
Bila kau ke kanan, bila kau kiri, badan kau gerak sekali. Oh lah, lupa. Kau check tadi. So kita berada di checkpoint Afiq, iaitu secret bomb. Buat lagi sekali. Ni cara permainan dia. Korang kena tahu first step Tu. mana yang betul. Kalau salah tu maksudnya bom. Tapi dia quite panas sebab kita berada di atas. So kita akan pergi nak makan dulu. Mula akhirnya kan dia suruh buat bawah, tapi kalau bawah takut budak-budak nampak. So biar yang tu diorang akan tunggu sini dulu. Okay, so ni video. So apa persediaan anda? Okay, semuanya okay? Semua dah settle. Semua settle Tinggal nak run je? Checkpoint saja. Ada kamera? Okay, saya dah sampai. Nanti saya pergi kat checkpoint awak. Sebab saya akan interview semua chapter. Checkpoint. So far everything went smooth. Okay. Bagusnya adik ni. Okay, so sekarang kita berada di checkpoint. Ni checkpoint apa ni? Flight Cup. So kita kena senyap. So peserta semua dah ada. Ada 2 peserta kat sini. Yang ni belum datang lagi. Ni orang baru bincang untuk nak buat. Cheers. Oh, okay, faham. So sekarang ni bersama dengan PIC Akak Ira. So sekarang tengah sini barang-barang stesen dia kat sini. Ada menggunakan ni barang dia. Apa dia? Balloon dengan Dan juga kawas. So korang kena saksikan diorang main nanti. Bye. Bye. So kita juga ada PIC Afiq, Abang Rafiq. So kita tunggu diorang. Bye. Apa? Kita orang perempuan ni boleh tunjuk kita tak? Boleh. Ni suasana di sini. So sekarang kita berada di checkpoint Save the Egg. Korang okay? Ni checkpoint apa ni? Checkpoint Save the Egg. Ni apa? Oh ni okay. Cuba cerita sikit macam mana nak main game ni. Macam nak main game ni. you take this fun Ha? and then dip in. Kalau diorang ingat dekat Dip in the bed. Okay, after that dia kena lari. After that, you have to pusing first. Oh pusing 5 times. Wah, okay. And then pergi sana. Tawaf faham? Okay, 5 times. Lepas tu lari. And easy. Okay. Guna air dia bukan Elia. Yes. So korang dah ready ke? Dah ready dengan adik-adik? Dah. Sure kena sabar lah ya. Yeah. Tapi korang ni kan dah budak menengah kan? Faham. Gambar apa? Oh, mana ada itu kakak buat sendiri lah. Kakak edit sendiri. Betul? Cepat colour. Yang ni colour maybe tak ada. Bukan boleh lah. Bisa kan? Bisa. Okay, come. Easy. Tebu berbom. Kita berbom. Satu berbom. Ada tidak. Kita berbom. Beritaci bagi dulu.
kat sana ke tadi? Duduk. Penat meja duduk. Ni ada okey? Aku baca ada balon tu. Ada miau. Macam orang ganas ni. Baca dia cantik tapi macam bos. Bye. Hey, awak kenapa awak tak berwarna? Awak bukan berwarna ke? Larikan diri pula. Diorang cakap, kenapa kita orang tak main Syingkat Rara? Diorang kata akak nak main, tak main. Tak nak warna. Lagi. Jangan kata poin macam tu dia. Kau kuat sikit. So, jadi ke? Jom. Go! Go kakak. Satu, dua, tiga. Sabarlah. Ayo ni. Kasih air. Boleh gitu, boleh ke? Boleh dah. Air dah cukup. Nampak tak boleh, tak boleh. Dia putih. Tak boleh. Kena tambah air. Kena kokot. Dia lari sekali seorang je. So macam mana game melayan kanak-kanak? Pernahlah dituduh jahat. Kenapa jahat? Sebab aku skip. Bodoh, memang nak buat jahat. Dia kata akak jahat. So tengah menunggu ke? Tu ke? Sini. Salah tu. Apa tu? Bapak siapa tu? Bapak siapa tu? Nama orang pelbagai moni. Apa tu? Orang pelbagai moni. Nama dia pun nama dia apa? Muhammad Go, je fikir seroja. banyak checkpoint korang lagi. Satu. Last. Korang tak. Apa ni? Oh, betul. Okey. Jepun je. Salah. Salah.
Okay, you guys can see this one is the best among the best. Kita orang tengah pilih colour dan saya suka yang ni because I love your item. Hashtag your item the best. Yang ni lah, yang ni paling. Mana? Yang ni cantik. Ada satu tu kan, like memang cantik gila. Dia Paling your idea. mantap. Dah ke ni? Dah maghrib. Kita itu pun dah buang. Okay. Serius lah, okey. Tapi jatuh. Okay. So kita sekarang pergi ke season yang kedua, which is buat aktiviti STEM, iaitu Nakib akan uruskan. So kita tengah take a break and nak tangkap gambar je. So suasana sekarang kita berada di playground. So sekarang ni kita dah habis tak hujan. So harap semua okey sampai petang. I want to be like that tattoo. A bit. So I don't want to just do like that. Simple. As simple. So tunggu next video. Next clip and next scenes. Bye bye. Tak boleh ni. Lama sangat pula. Kau lalas dia habis lah. Kita tengah nak buat video. Nak buat TikTok ke ni? Ni dia. So this is suasana. Hi guys. Okay. So I'm Mira's YouTube channel. okay. So she has reached 5 million subscribers. Thank you for subscribing. Okay, so macam mana setengah hari di sini? Tengah hari di sini berasa agak Melayan budak. Terasa members ni. Okey tak? Ya, tu yang kita mahu. Cantik-cantik tak akak-akak? Oh, dia tak cakap cantik, dia cakap comel je. Wow. maksudnya bombastic. Sat. Layer 5 minit. Okay. Ya. Wow, gay slay ya. So kita akan pergi sini pula. Ini berita dah berita belum? Dah. Mana? Oh, dah akan buat performance. So ini. Oh, okay tak? So saya nak interview awak sikit lah. Macam mana? Oh, sebelum tu awak kenal ke kami ni siapa? Siapa? Daripada universiti Ha? Apa ni? Itu. teknologi marah. Ataupun kita panggil as a UITM. So macam mana hari ni? Best ke tak best ke? Kita orang ni hamba ke? Ha? Rasa tak best. Kenapa tak best? Mata aci. Kenapa? Melengah je main banyak. Jadi kita main warna je. Oh ya ke? Korang macam mewarna tak best lah. Korang nak yang aktiviti best. Kita main faham. semalam rezeki saya. Semalam rezeki awak. Universiti daripada Kuala Lumpur. Saya tak akan. Oh, Saya mewarna tapi saya menang. Nombor 3 lah. Everyday ke korang akan buat program? Tak. Habis. Tak juga. Bukan everyday. Kenapa saya? Langsung. Sebab kita orang tak buat untuk korang game lari macam tu? Mewarna je, bosan lah. Okay, lepas ni kita orang datang lagi lah. Masuk game warna lagi. Bosan Macam dah tak ikut. Bukan bosan. Aku nak buat ni Saya juga. buat mesti tak. Sofia nak buat. Sebab awak tak ada bakat dalam mewarna? Saya Bukan dah. Sekali je. Okay, nanti next time kalau kita orang ada lagi, kita orang buat lah. Korang nak lari-lari ha. Lari sampai ke jalan besar ni. tahu sebab apa kau tak bagi. Kenapa? Ada orang tak dengar cakap Ha, betul. Kita orang yang bila korang mewarna pun penat tau. Macam mana kalau korang boleh lari?
Tapi tak apalah, insyaAllah nanti kalau ada rezeki kita buat. Gila. Tahu sila bagi kita orang untuk lari. Tak apa, nanti next time kita buat ya. Okay, so ucapan untuk akak-akak dan abang-abang yang Baik kak. Baik kak. Baik kak. Tapi ya kak, satu je lah dalam dunia ni. Kita tak boleh sombong daripada yatim. Kita kena maksudnya sana. Sana. Kita kena main dengan anak yatim. Lepas tu macam-macam lah. Lepas tu lah dia pergi banyak-banyak kat sini. Bye. Bye, okay. Sen. Aku duduk sini. Kan, Mina ni YouTubers berjaya tau. Ya, kau tak pernah tengok asyik tengok AI team. Mina, aku tahu. Kalau kau nak buat intro kan, intro dia kau keluar daripada bawah tu. Kau masuk keluar kan. Gitu. Lawa Mina. Tak nak. Malu ke aku? Cepat tak kau masuk. Try lah. Awal lawan. Hai. What's in my pocket today? Dalam poket I ada phone. Lepas ada kabel. Lepas tu dekat video what's inside my pocket. Lepas tu ada plug. Itu je. I don't have pocket. How about you? Phone macam tu kurangan. I got pen. Okay. Ini saja. Saya tengok. Ya, gambar sebenarnya ni. Satu-satu berdiri sini orang banyak. Lepas tu ini lagi screenshot. Okay. Tolong. Cuba guys. Kita buat you lawat. You ni tu aku tak nak masuk. Sini tu. Pasal lagi selesai ni. Bisa betul nanti ada berikan situ aku buat. History. Nak minum pas apa? Lisa. Berjaya lalu FYP aku makan kek kuda. Lisa. Kena biar je video ni. You. Dah tu belum kan? Laki tadi. Laki. Jahat. Aku selalu tersalah dia dengan Nakib weh. Tadi pun sama. Aku tersalah budak tu dengan Nakib. 1, 2, 3. Mana TikTok ni? Bukan bagus. Nah, itu apa? Itu ni nak video saja. Vlog. Aku ingat dah record dah. Sekejap, panas ni. Tak, aku panas. Phone aku panas. Ya? Ya, aku you blame. Jom lah, join. Mau TikTok. Let's go. Bisa kita tengok. Pergi makan warung. Ikut TikTok Mana? Lisa dengan Alia. Tak patah dah. Lepas tu kau sambung naik. Kau tengok macam tu lah. Tak weh, dia kata dia tak patah tapi sambung naik. Tadi kita dah betul nak bersama. Kita duduk tembak semua. Dia macam mana tengok video tu? Korang kan dapat jenis nak kaya tembak. Macam mana bunyi satu? Nak cai ke? Aku nak tunjuk. Lepas tu kau tunjuk Lisa. Dia tunjuk aku. Sekarang nak tegak kat mana weh? So, sekarang ni tengah bersantai. Teman aku panas lah. Bila ke kita nak pergi sana ni? So, apa kata anda setelah seharian di sini? Saya agak keletihan. Ya ke? Dengan mulut-mulut orang yang memarahi pada benda yang kita rasa kita buat salah. Siapa? Contohnya? Kita nanti saya sensor je, saya sensor. Uish, boleh tak bang? Macam tu? Menarik. Ya. Satu je jatuh. Apa ni? Nenek. Okey, panggil semua.
JKM tu 2 orang tapi aku ada. Selaku pengarah program Didier Care the Children untuk memberikan ucapan anuan. Dipersilakan. Daripada tim Brigade Sukarelawan, daripada Joglan, daripada pelajar daripada Indonesia. Satu kat sini mana? Kita hantar korang ni jadi Indonesia tadi. So, semoga kerjasama ini akan tetap ada kesinambungan selepas ni. InsyaAllah saya pun dah menyatakan hasrat Brigade supaya lepas ni kita akan adakan program di tempat yang sama supaya ada kesinambungan. Nak video. Buku mana? Bye. Bye.
Wow. Thank you next. Makanlah. Ano? Udah.